Masih lagi mampu bayar gaji, masih lagi boleh beli apa orang kata rolling niaga lah. 20 tahun yang lepas lah. Kedai ni masa tu sebelum mak saya jual kat rumah je. Lepas tu dia ada dekat ikan bakar punya, masa tu 30 sen harga dia. Lepas tu dia dah tak mahu lagi buat nasi lemak, saya sambung. Masa tu saya ada kerja tempat lain, lepas tu saya sambung. Saya sambung, saya cakap masa tu saya dah naikkan 50 sen, cakap 30 sen ni dah rendah sangat ni. Okey, saya buat 50 sen sampai sekarang. Tapi masa saya tak naikkan harga 50, saya tetapkan harga 50 sen tu, harga barang-barang semua dah naik. Beras, daun pisang semua beli, semualah, tak ada yang percuma, semua beli. Masih lagi mampu bayar gaji, masih lagi boleh beli apa orang kata rolling niaga lah. Masih ada untung lagi. Tapi bukan nak harapkan nasi lemak yang 50 sen saja. Macam katakan orang beli 50 sen, mesti dia ada tambah-tambahan apa-apa, ayam ke, ikan ke, masih ada buat tambahan makanan.